Hello semua, so kita berjumpa lagi di ACMJ channel. Jadi hari ini AC nak buat resepi ayam masak kicap. So bahan-bahan kita dah goreng ya. Ada bawang putih, bawang merah dan halia, itu sahaja. Okey, so inilah dia ayam yang kita dah perap dengan kicap. Biar kicap dia menyerap-nyerap ke dalam isi dia ini dia ayam masak kicap. So sekejap lagi kita masukkan bawang pun dah nampak kekuningan sikit. Okay, so stay tune. Okay, so kita pun dah masuk ayam. So kita gaul-gaulkan dulu. Okay, so kita tunggu dia sampai mendidih. Okay, so kita nak kutip buah mulberry. Dah banyak ni. Atas itu banyak. Dah, so ini kita masak. Ini kita boleh kutip hitam. Ini sudah masak. Tengok si Oyen ni, sibuk saja dia je. Yang macam ni memang dah masak. Yang hitam-hitam macam ni. Ni manis ni, kalau hitam ni manis. Ya, Oyen tu sibuk saja dia. Aku kutip pun dia kacau. Yang kacau. Cuba mulberry. Manis-manis rasa dia. Manis-manis. Kalau yang merah tu yang macam ni dah hitam tu dia manis. Kalau yang merah masih merah hitam tu dia masam manis. Ini masam manis sedap dia. Untuk kesihatan pun bagus ni. Kita buat air pun bagus juga ni. Mulberry, nama dia mulberry. Okey. Tangan pun merah. Warna dia pekat warna dia. Okey, so ini dia resepi ayam masak kicap dari ACMJ channel. Tengok. Resepi yang simple-simple tapi nampak menyelerakan Tak pandai sangat masak juga ni, tapi kita cuba. Kita nak makan, kita cuba memasak. So kita ada tanam apa tu? Ada tanam daun sup dekat atas dia. Bagi berseri sikit inilah dia resepi ayam masak kicap. So okay, siapa-siapa yang nak cuba resepi ayam masak kicap yang simple ni boleh cuba di rumah ni dia.
Okay, so kita nak makan dulu Selamat mencuba resepi ayam masak kicap. Okay, so kita ada masak tanghun sup jugalah. Ini saya masak untuk ibu. Tukar-tukar selera makan dia, supaya dia rajin makan. Kita buat tanghun sup sikit, nanti kita masak lagi sayur lain, supaya dia berselera makan, supaya dia cepat sihat. So yang lebih ni nanti saya makan dia pun tak makan habis sebab banyak. Okay, so sekejap lagi saya nak makan saya pun dah lapar ni. Okay, so stay tune. Jom kita makan semua. Kalau anda belum makan, so jom kita makan bersama-sama. Okay, so ini dia buah labu. Kita dah potong dadu dan kita rebuskan dia sampai dia lembut. Lepas tu kita hancur-hancurkan dia. Okay, so stay tune. Okay, so kita guna tepung gandum. Tepung gandum ni untuk membuat kek labu kukus. Jadi tak jadi itu belakang cerita. Yang penting kita dah mencuba. Okay. Ni first time ni nak buat kek labu kukus. Okay, so nantikan keknya jadi ke tak jadi. Okay. Okay, so kita cuba cek labu kita dulu dah lembut ke belum. Okay, belum terlalu lembut lah. So kita tunggu dalam berapa minit bagi dia lembut lagi. Okay, baru kita boleh angkat dia. So okay, stay tune. Sekejap lagi dah lembut lah ni. Okay, so labu kita dah lembut. So kita hancur-hancurkan dia dulu. Kita hancur-hancurkan dia dulu. Okay, so kita pun nak standby dia punya tepung. Kita dah masuk air dekat dalam dia. Sekejap lagi kita gaul-gaulkan dia. Kita masukkan juga labu yang dah dihancurkan tadi. So kita gaul-gaulkan dia bagi sebati Okay, so kek labu kita dah sedia untuk dikukus. So sekarang pukul 12.50. So kita tengok dalam berapa minit dia masak. Okay. Okay, so kita tutup dulu. So stay tune. Kita tunggu berapa minit masa dia untuk masak. Kek kita pun dah siap. Tengok. So sekejap lagi kita potong-potong dia, tengok hasil dia macam mana. Stay tune. Okay, so inilah dia hasil kek labu kukus kita yang tak berapa menjadi ni. Okay lah ni, pakai minum petang. So kita cuba dulu. Sedap juga. Lembut-lembut isi dia. Walaupun tak berapa menjadi, tapi rasa dia memang sedap lah. So okay, inilah hasil dia. Kek labu kukus daripada ACMJ Channel. Resepi dia simple je. Guna labu, tepung, gula sikit dan taruh sikit minyak, telur. Itu sahaja yang AC gunakan. So bolehlah juga ni pakai minum petang kan. Daripada tak jadi, ada juga pakai kita minum petang ni. Okay, selamat mencuba. Kita nak minum dulu, minum petang.